Hi, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel again of my screen. So today kita orang akan pergi ke Golden Palm Spring yang terletak di Sepang. This is my first time going there. Never knew that Sepang ada pantai. Seriously, I don't know yang Sepang ada pantai, but I cannot wait to go there because tempat tu super cantik sebab dia atas macam atas laut, and nanti aku tunjuk korang. Tak tahu lah kalau korang pernah pergi ke tak, sebab dulu dia nama dia lain tapi sekarang dia dah tukar kepada Golden Palm Spring, something like that. So Golden Palm Tree. So kita orang baru je bersiap and all, now on the way to ke tempat situ dalam I think it's around 2 hours. So are you excited? Yes, thank you bawa. Yes, it's been like a long time since kita orang tak pergi bercuti, so macam there's nothing much that we can do there, but it's just like kita just like chill je. So healing, and I will show to you guys how's the environment and all the facilities. So mungkin korang boleh plan for next trip. So kita baru sampai, right now we are parking in this area, and thanks God ada pagi, so we just need to naik ni, tak perlu jalan kaki. After sekarang pukul apa I think it's around 5 kot. So let's go to our villa. So this is how it look like. Okay, this is the location that you guys can see. Look at this. Cantiknya. But it's a bit dark because like today, sumpah. So the bilik is there, and this is the reception. So kita dah settle check in tadi. Tak lama pun, mungkin sebab hari ni tak ramai orang. Mungkin bukan musim sekolah, cuti sekolah kan. So we are going to our room, which is 111, using this buggy also. Sebab kalau nak jalan kaki memang penat lah jawab dia. But I want you guys to see the view. Healing. Balik tidur. Biasanya So kita dah sampai kat tempat kita, and kita punya bilik kat atas nombor 111, and the room is really nice and healing. So jom aku tunjuk macam mana dia punya keadaan kat dalam dia supaya korang boleh have a better picture. So kalau korang tengok kat dalam ni, so kita ada satu king bed. Kita ada satu king bed kat sini, and kita ada like small living room dekat sini. So kita boleh like having chill time, sebab bilik dia macam tak terlalu kecil, so like okay lah untuk 2 orang kan. So I feel like it's really nice. And kat sini kita ada flat screen, tapi aku tak tahu lah ada Netflix ke tak, you guys see later. Actually kalau korang nak nampak view lagi cantik, korang just buka semua ni, dia macam akan nampak lagi best. Betul dia punya view tu. Okay, so kita tengok tak pantry dia ada apa-apa tak? Tengok dia ada kasih tak snacks ke apa ke? Tak ada. Jawapan dia tak ada So order room service lah jawab dia. Kita ada kettle, boleh buat air kopi or whatsoever. Kita ada wardrobe dia okay. Tak besar. Wardrobe dia okay, ada 2 side. Tak, satu side je. So boleh letak baju korang kat sini. And kita ada bilik air dia, I show to you. Quite spacious. Dia ada, of course, ada mangkuk ni lah kan, mangkuk tandas. And then this is really nice. Besar betul macam ni. So kalau tak nampak muka korang tu pandai lah hidup So kita ada really nice countertop, and kita punya bilik air kat tepi ni. Okay, so kalau tengok dekat sini,
kita ada view yang cantik. So bolehlah berbogel. Macam aku nak berbogel So dia adalah macam penghalang kat sini. Kalau kau nak berbogel, nampaklah separuh badan. Tapi macam takutlah juga kan. Kau tiba ada mengintai kau kan, kau pula lawa macam mana. So okay, kita ada yang macam ni. I suka sebab I tak suka yang macam pancut daripada tepi tu. I suka pancutannya daripada atas ni sebab dia lagi macam best. So sambil kau mana tu bolehlah kau feeling kat sini. Tapi I wish that the room is actually tak ada this house. So actually dia akan nampak full laut. Tapi mungkin yang lagi hujung tu mungkin nampak lagi semua laut. Lagi mahal lah jawabnya. But dia juga sediakan semua all the toiletries here as per normal. Kau nampak ke? Kau macam I need to open. Oh, kita kan? Nampak. So that's all the oh! Lupa, balcony. Okay, so let's go. That is the best part of this house actually because it's always the balcony and ini yang sebenarnya kita datang for having a good view of this, even though dia tak ada nampak laut sepenuhnya, tapi at least adalah juga laut ni kan. So kalau nak check KL tu lambat lagi lah kan. So kita tengoklah the view kat sini, it's really nice. Thanks God petang ni dia tak terlalu mendung. It still have some shine. Matahari pun masih ada because I tak nak kalau dia petang tu hujan. I feel like it's not giving the vibe of this house. And yeah, the balcony is actually quite spacious. So that's all for the tour. So nanti I think dia cakap this malam ada fire show. It's like every night at 8:30. So kita akan pergi juga because we don't have anything to do here and maybe kita akan pergi cari makan. We're gonna go eat seafood. I ada scroll TikTok. There's nothing much. You can just chill here and I cannot wait to actually spending my time with Azhar and of course for myself after a really hard working punya week. I have a lot of things to do. So this is a perfect getaway for me. So sebab kita orang lapar tadi, dah sampai pun tak sempat makan. Kita orang makan tengah hari tadi sup ayam dekat rumah Razi, but now we order room service. So kita order first Angus beef burger. Angus beef burger. And this one is Hawaiian Hawaiian chicken pizza. So kita tengok. Besar juga. Oh my god. It's big. I thought kecil je, but okay lah. Cumanya dia in-house dining dia tak ada makanan Melayu. Yeah. Tak ada Asian food. Betul, sebab kita orang kalau boleh kan biasa Melayu kan nasi goreng. Ya, nak nasi goreng, tapi macam tak ada. I think if diorang ada masakan Malay, macam it will be perfect. Sebab tak semua orang nak makan western kan, tapi this is how it is. So kita nak cuba dia punya rasa pula sekarang ni. Tapi dia ambil masa berapa lama tadi? 30-45 minit. Ya, lama betul. Kalau kau lapar, kau terpaksa menunggu. Sebab kat sini dia tak ada kedai sangat yang macam yang berdekatan. So korang memang kena keluar. Kalau korang nak makan nasi apa benda semua tu, korang memang kena keluar. So parking kereta pula jauh. ya, parking pula jauh. Oh, let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak sedap. Sedap. It's so good. Betul lah dia cakap pakai order satu je pizza. Kan? So apa pizza ni kita boleh simpan nanti. Sedap kan? Sebab dia punya crust bawah ni dia tak tebal, so dia punya inti tu banyak. And I pula memang cheese lover, memang love lah. Cheese banyak. Tapi macam dah kenyang. Betul lah. Makan benda ni dah kenyang. But we'll see how. Kalau larat keluar lah, kalau tak kita orang tengok fire show esok je lah. Sedap. Good. Okay, I will try. But this tebal je, if you can see, tebal. Tapi okay lah, balik lah. Harga dia, you know what, it's 40 ringgit.
Just 40, I think 40 something, this is 40 something. But do expect it's room service kot. Tapi sekali-sekali korang kena treat yourself, okay? Simpan duit pun nak buat apa? So kita kena macam treat ourselves, okay? Let's try this big bite of burger. Yeah. Sedap. 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 Okay. Left. Apa tu fries? Memang fries dia sejuk. Fries dia sejuk. Tak love. Dia pula suka fries mana-mana. Yeah. Jadi kalau fries ni kita kena makan panas-panas. Ni apa? Kecil betul dia punya salad bit. Like this is my palm of hand. And this is how it's salad. Dah. We decide not to go out first untuk malam ni because like we want to chill kat dalam hotel kita, kat dalam resort kita. So kita akan keluar buat aktiviti esok lah. So we gonna go breakfast tomorrow and lunch kita still figure out kat mana yang kita orang nak makan. We just scroll through our TikToks and tomorrow morning I akan show you what the buffet looks like. Memandangkan kat TV ni tak ada Netflix, so aku decide untuk buka laptop and aku tengok movie Netflix from here je. Okay, so aku nak tengok malam ni adalah cerita Frankenstein. Dia tak pernah keluar lagi sebab dia tak allow kat Malaysia. Tak sure sebab apa. But yeah, we're gonna spend our time watch movie. Later I tell you is it good movie or not good movie. So let's start. Okay, this is the view waktu pagi. And actually dia macam basah. I think pagi tadi. Okay, so jom kita pergi dekat dia punya tempat breakfast and I'm gonna show to you guys. Because it will be end at 10:30. So let's go. So since kita punya tempat ni tak jauh dengan tempat breakfast, so kita just jalan kaki je, tak perlu ambil bagi pun. This is the view pagi-pagi. Ayo, kenapa macam tu? Kenapa bunyi macam tu? The section, I think this is salad and I don't really like this. Kita ada cereal. Ada buah. Yogurt. This dessert. Kita ada what is this? Tak tahu apa benda nama, but it's still good. Tapi bangkai dia ada banyak je. A selection of bubur with all the condiments here. It's a lot. Good morning. Ada of course nasi goreng, mie goreng, pasta. Who eat pasta in the morning? I'm not sure. Oh, with carbonara sauce. That's so good. Beef spicy red sauce. Normal. Ya, ada lagi siap section dessert. Oh my god. Banyak gila selection. Like all the bread and pastry. Ada live stall. Apa benda ni? Oh, dia fish. Mie kot. Miso. What else kita ada kat sini? Fried egg. Ni my favorite.
chicken slice, baked potato, banyak gila. Roti canai pun dekat sini. Beverage section kat tengah ni, and you can see the view there. Tapi itulah nak hujan. Ni apa benda ni? Oh, tahu. Saya ada tertarik lagi. Ni ada section nasi lemak. So I decide to take omelette. Aku baru je start ambil makanan. Now it's 8:30. We have another 2 hours before kita boleh settlekan all the makanan dekat buffet sini. So I got of course omelette, baked potatoes and sausages, beef and waffle. Maksudnya tadi aku nak letak black pepper tau, tapi aku letak black pepper dekat atas waffle. But kita cuba. Mana tahu dia jadi sedap kan? Let's try. Strong je rasa black pepper. If I'm not mistaken, kalau orang ambil yang bukan package breakfast, you need to pay like I think it's RM60 untuk dapatkan buffet breakfast. But thanks God, sebab 2 hari ni I stay, kita 2 hari tu akan ada breakfast. So maybe kalau esok dah tak ramai orang, so kita akan duduk rumah. Sausages dia. Sedap. Dia rasa sausage dia tak rasa macam biasa. This is baked potatoes. Sedap. Because dia ada cukup seasoning tau. Kalau tak ada seasoning, dia akan rasa macam a bit plain, but it's good. Ini yalah banyak buffet kan, breakfast. So I ambil sama tadi, macam Syam, ada waffle, scrambled egg, omelette semua, sausage. And I mesti confirm breakfast I mesti makan telur. So this is hard-boiled egg. I cannot eat like this. Yeah, I love to eat like I this. tak boleh. At least pagi kena 5 biji. Ada protein. Lepas tu ada, Ni yang first dia ambil tadi first saya nak ambil mi goreng dia, sedap gila. Sedap ke? Dia macam sedap lah. Macam mi goreng kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. So ambil apa lagi? Dia ada freshly baked croissant. Ini tak rasa lagi. Okay guys, I'm trying this croissant. And oh my god, sedap nak mampus. Fluffy. Fluffy and flaky. It's like you buat dekat, like you beli dekat bakeries yang high quality. It's like really good. And then dia baru freshly baked kan. So this is my second plate. Kita ada nasi goreng. It's nasi goreng Chinese and fried mamak mi goreng yang Azhar ada try tadi. And broccoli with garlic sauce and also beef. I'm not sure, but it smells so good. But let's try. Me. Sedap. They get the taste, but I rasa macam biasa je kot. Gor kalau panas. Si gor dia pun rasa je. Okay. And this one is good. The beef. But I'm not sure apa nama halal tu. Tapi sedap. Biasa je. Okay. So sekarang Azhar makan nasi lemak. Ya, and then dia ada macam fried chicken. Fried chicken. So how the taste? Dia
Rasa lemak dia, nasi is not bad. But the sambal is very spicy, pedas sangat. Tapi dia punya fried chicken dia sedap sebab dia punya batter dia ni macam crispy. Lepas tu Alah, nampak cepat gila habis. Oh, ya ke? Macam ada orang ramai gila ambil kan. Si berebut. Dia berebut. Macam tak pernah dapat ayam. So, I takkan makan nasi lemak. Because Sekejap lagi. I ambil dia punya bubur. Because like dia macam nak kenyang tapi macam dia tak kenyang lagi. Faham tak? Sometimes it's your mind trick. Tapi this is the bubur porridge. Yang ni plain. Tak. Kenapa? Muffin. Dia letak banyak sangat ni. Because I takkan letak semua benda. I letaklah semua benda macam yang kat atas tu. So macam ya pasal masin gila. And here with cheese, fishball soup, Limi. with yimi, all stuff ni kita ambil, kita pilih mana yang kita nak, and then nanti dia orang akan celurkan dekat dalam dia punya mess, dia punya macam pencelur lah. So let's try the soup. Ayo. Biasa. Dia ada siap ada game. Tu budak-budak. This the berjalan-jalan sekejap dekat area sini. Actually kalau korang tengok kat belakang ni, ini semua atap-atap jerami tau. So macam yang kita orang duduk yang depan tu semua atap biasa. Tapi kalau korang nak atap jerami ni, actually korang boleh request. I think like it's more aesthetic kalau macam yang jerami macam ni. Kan? Ya. So inilah keadaan hujung sekali tapi I think semua kat sini dah macam tak ada ada orang. Hujung-hujung ni bilik dia kosong. I think dia dah tak buka kot yang ni. Dia buka yang tengah-tengah. Dia buka yang tengah-tengah je. Jom. Again. You're eating the peaches. After kita orang dah pergi jalan-jalan tadi, tengok suasana kat sini, now kita orang nak pergi lunch. I just finish mandi. Now my outfit today is later aku akan pakai like denim jacket. Walaupun panas kat sini tapi do it for the gram. So I use this Prada Prada punya lip balm. It's really good. Dan aku rasa macam tahan lama compared to others. Actually tak tahu lagi nak makan kat mana because like sebab macam I search kat TikTok tapi macam tak ada banyak yang cakap pasal lunch. Banyak pasal makan malam je. So I pun tak sure. So this is my total outfit for today. Memang peluh lah hari ni. Tapi tak apa. Yang dalam ni Airzone punya Uniqlo punya ni baju dalam ni. So dia tak terlalu tebal. Okay, jom kita cari makan apa yang ada kat sini. So now kita on the way ke parking. Kita research dekat TikTok, kita ada jumpa satu tempat ni iaitu nama tempat di Rebung.
orang cakap dekat di Rebung ni kita akan makan dia dekat dalam kawasan Buloh. Tapi kita cubalah tengok apa yang best dekat situ. Sampai dekat di Rebung. Tapi kawasan ni sangat scary kalau korang datang waktu malam. I think it will be scary lah sebab out of nowhere. Dia macam dalam-dalam gila. So Macam hidden gem. yeah, hidden gems. Kau tengok kat kawasan ni actually ada like villa. And that's our place. Kita akan pergi makan. So, kita tengok apa yang ada kat dalam tu. Kalau saya tengok kat dia punya signage tu, dia cakap nasi ambeng. Tapi like I don't really, I pernah makan nasi ambeng but dah lama gila tak makan nasi ambeng. So I don't know, I hope like dia ada option lain lah selain daripada nasi ambeng. Korang akan lalu kat situ and this is the signage nasi ambeng. So kita akan masuk dalam ni. Dah tak ada makanan ke apa? Ada tak makanan? Oh tapi dia memang menu dia Kaunter Sanggaya 81, Sanggaya ikan keli goreng. Mana kan? Dia special nasi ambeng dan nasi. Yang ni satu. Kawasan dia orang cakap makan dalam Buloh. Sejuk lah, sejuk. So tak sesuai aku pakai jaket ni. Kalau tak memang berkicap lah So korang kena order kat sini. And nanti ada pick up kat sini. Tapi diorang memang limited food. Diorang memang nasi ambeng, lepas tu nasi apa dia satu lagi. akan kau Cantik oh tidik kat sini. Aku tak tahu mana yang Memang cantik. abang kita lagi. Wah, dia nak Jamilah. Jamilah. Lawa lah sebab bila dia Semua yang berada di sini panjang, bila dia pokok buluh ni dia meninggi, dia akan ada macam curve tau. So bila ada curve tu dia macam nampak teduh je tempat ni. Walaupun tengah hari dia ni memang panas tapi teduh. Sejuk je kat sini. Sampai makanan kita. This is nasi ambeng. Dah lama gila tak makan nasi ambeng ni. So kita akan try. And satu lagi ni, apa yang nama dia? Aku tak ingat. Dia macam nasi ambeng juga. Ya. Ini nama dia Tak tulis penuh. dia tak tulis. But it's something maybe orang Selangor punya. Orang Selangor, orang Jawa punya makan kot. I think so. Tenang macam ni buat aku rasa mengantuk kan. Dia kalau balik kat rumah dia tak mengantuk pula. Tapi kalau kat luar dia macam mengantuk. So memang kena memang kena kalau minum ABC waktu-waktu macam ni memang syahdu. Kalau nak makan dia kena campurkan sekali kan. Tapi macam Azhar tak suka macam tu kan. I tak suka campur. Rasa macam tak feel. Okay, so sekarang saya tengah nak campurkan semua benda. Dulu kan macam pelik tau nasi ambeng ni, because like kenapa ada mi, lepas tu ada lagi mi, lepas tu ada macam it's too lot of things dalam satu benda. I cannot remember when is the last time aku makan this nasi ambeng. Bismillah. Sedap. Sedap. But I wish dia ada kuah. Dia macam kering sikit. So kalau korang suka kuah, I suggest korang ambil ayam kicap instead of ayam goreng berempah. This is like, I think this is kerisik. I explain to you guys Dia ada macam kerisik. Dia ada macam apa ni? Sambal Jawa. Sambal Jawa, ayam goreng berempah and mi, nasi. Tapi Azhar punya, you punya I punya lebih kurang aja. Cumanya beza dia. I punya ayam kicap. Dia pilih ayam kicap atau ayam goreng berempah. Lepas tu I punya sayur ni lain sikit. Dia macam kerabu, kacang panjang, toge dengan kelapa.
Lepas tu dah ada apa nama ni? Sambal Jawa, telur rebus, ikan masin. Tu je. Macam ni rasa dia, sedap tak? Sedap. Nasi ambon dia. Kita cuba dia punya nasi apa benda tak tahu. Jom. Damn good. Sedap. Okay. So kalau korang datang kat Sepang, ni kat mana? Di Lembong. Dekat sungai. Dia dekat Pelik. sungai Pelik. So you guys should try here. Thanks God kita dah settle makan. Everything is nice. Now kita nak pergi supermarket nak buy some snacks sebab dekat sana tak ada snacks sangat and nak beli juga air macam tu. Pandai dia lintas. Lembu. Dah sampai dekat pasar besar CLC. Okay. Cari apa roti yang kita boleh. Oh, this one sedap. I love this. What else? Oh, this one sedap. Ini sedap. Korang kalau korang suka roti ni memang sedap. Sedap gila. So kita dah settle beli all the things. Untuk stok dalam peti. Senang nak letak dalam bilik. Yeah. Ada kuih peneram y'all. 10 sen je satu. Best kuih peneram fresh. Satu ni hanya 10 sen sahaja. Ya, 10 sen je, sedap. And it's still fresh. Panas lagi. So sedap. I really love kuih peneram yang baru masak. Sedap. Sedap gila. Dia tak berminyak sangat. Oh. Asal? Kita dah sampai kita punya resort. Kita rehat-rehat dulu. Petang ni dalam 6.30 macam tu bila matahari dah a bit teduh. Tak terlalu panas kan. So kita boleh keluar nanti. Hopefully petang ni tak hujan lain sebab kita nak OOTD petang ni. So inilah kawasan dia. Kau tengok. That's the pantai kat sana. Okay. Ni ada satu spot yang mana kita boleh macam chill-chill lah. Tapi sekarang waktu panas lah. Jom. Takut tak sempat nanti. Tak sempat nak pergi. So saya bawa anda semua untuk tengok balik. Lepas tu terjun. Naik lah. Jom. Okay. Kawasan. This is the view. Cantik. Kau tengok situ. Ni view dia. Ni lah hotel kita orang. Kat situ. Nanti nak lepak kat pantai. Gayat je. Dia macam sedikit gayat tapi macam do it for the vlog. Ni ada kawasan lepak kat tepi ni. Ni actually cafe. So kalau petang-petang okey lah. Dia tak tu apa? Tak panas sangat. Panas. Balik. Sekejap.
Balik je, diorang dah tolong kemaskan katil lah. Bagus lah. Oh, dia mop sekali dapat rasa kering. Change my outfit for pantai. This is my outfit. So I don't know what to say because sebelah sini dia macam gelap, macam nak hujan, tapi belah sana macam matahari, macam okay. Just hope that everything is okay. Sekarang ni macam nak hujan. So sebelum hujan kita kena tangkap gambar dulu, itu yang penting. Sebabnya renyai-renyai dah ni. Ingatkan tak hujan, tapi masalahnya macam nak hujan. Nak pergi sana, tapi takut kalau sampai situ dah basah kuyup. Itulah pasal. Patut kita tengok weather forecast tadi. Ada. See where the focus nowadays. Tadi dah terang lah tapi panas pula. Yes. Ni konsep apa ni? Ni baju Mariska. Yes. Oversize. Dia dah oversize lagi. Pergi makan lah kan. Sebab ada satu kafe dekat sebelah betul-betul sebelah beach ni. So sebabkan kita tak boleh nak layan view, at least kat sini kita dapat tengok juga view pantai kat belakang ni, daripada tak ada langsung. Baru cakap memang terus hujan je. Memang hujan terus. So daripada tak boleh duduk layan view, better kita duduk makan, betul tak? Ya, minum petang. Minum petang. Ni pemandangan dia nice. Kalau tak hujan ni mesti kita boleh duduk kat luar. Tu lah pasal. Tapi sunset dia cantik. Coconut. Coconut. Sedap ke? Fresh. Sedap. Dia macam manis. Manis masin buah kelapa. I order Coke Zero je. And kita orang order Pasembo, because tak nak makan heavy sangat. So nanti malam nak makan heavy, makan seafood. So kita chill je sambil tengok view ni. Tapi matahari tak turun situ. Dia turun kat ujung sana. Our Pasembo. Thank you. Nampak sedap. Okay, so now kita nak try dia punya apa panggil ni? Apa? Pasembo dia. Tapi nampak macam banyak ni. Banyak, memang banyak. Tapi kalau tak habis kita akan tapau. Yes. So air letak atas ni. So korang boleh tengok. Letak Kita akan tuangkan benda ni dekat atas. Kuah dia. Oh my god. Try. Bismillah. What is that kan? Kocak dia. Not bad. Because bahan-bahan yang dia buat tu pun semua fresh. So okay. So bagi kita orang makan dulu. Hopefully tak kenyang ni. Sebab malam ni kita orang nak makan seafood. Kalau tak kena makan lambat sikit lah. Betul? We are done. This is how it look like at night. So kalau korang boleh nampak kat sana ada diorang dah set up. Mungkin korang tak nampak dalam kamera because it's too far. So this is how it look like. Bila malam kita boleh chill sambil minum air. God, that watch Mike yelling that shit. I track, fuck left. That's bad for the phone. Make me wanna roll. Me in the triple X zone. Names don't. So kita chill duduk kat sini. Boleh kita sini saya. Boleh je. Sini. Oh yo. Oh my god, tak akik siap.
Oh. Yo. Wow. Yo, cantiknya. And with the fire show, it was nice. I paling suka the one yang dia buat macam bunga. Ya, bunga tu. Lepas Yes. tu satu dia buat itulah macam sparks tu. Sparks tu cantik. So now kita dah settle tengok fire show. Now kita nak pergi makan dekat apa nama kedai tu? Bayu Malam. So we actually find out this place dekat TikTok. Always TikTok the source of information. And kita akan tengok menu apa dekat situ. Of course it's seafood, but I really want the chili crab. So I will review to you guys later. Can't believe this is the last night before kita balik esok. Kita dah sampai dekat kita punya tempat makan. Actually dekat je dengan tempat kita punya resort. It's just like 5 minutes. So inilah Bayu Malam. Dia ada dua yang famous kat sini. Satu Bayu Malam, satu lagi Senandung apa benda tak. Tapi kita akan try kat sini dulu. Dan kita tengok rasa dia sedap ke tidak. Parking, and yang penting tak ramai orang. Semua ikan dia nampak fresh. Macam goreng butter yang mana? Dua-dua boleh buat butter. So makanan kita dah sampai. Oh my god, sumpah banyak. Dia tak banyak tapi macam besar. Kita order 4 jenis makanan. Satu, kita ambil sotong ni. Sotong ni kita buat sotong seluk tepung. Of course. Second menu kita ada siakap. Siakap dia besar. Siakap masak limau steam. And yang I kempunan sangat ni adalah dia punya ketam kan. Kita orang ambil 2 ketam. Dia ketam warna biru tu. Rasanya tu ketam betina kan. Kalau ketam betina ni dia memang cakap dia punya isi tu lagi sedap. Lepas tu of course sayur kita ambil kailan. Apa belacan? Apa dia? Kangkung Kangkung. ikan masin. Kangkung belacan. Kangkung belacan. So this is all untuk kita orang 2 orang. Lah. Amin. Oh, bento dia sedap. Memang sedap. Sedap. Sedap gila. Sebab dia punya batter ni dia tak tebal sangat tapi just nice. Tapi memang sedap. Yang ni sotong seekor je ambil. Tapi banyak ni. Banyak gila. So Oh, ni style dia macam dia masak masin ada. Tapi dia macam ada kurang. Tak tahu apa yang kurang. Tapi tak adalah, bukan tak sedap tau. Dia sedap. dia punya masam dia macam masam ni, asam Jawa. Macam bukan limau. Kita rasa sikit dia punya isi dia. Isi dia fresh kan. Ikan dia pula semua besar, tak ada yang kecil tak ada. Sedap. Bila makan dengan isi ikan dia, just nice rasa dia. Kan? Bila rasa dengan isi ikan dia, dengan dia punya kuah Ikan dia pula lembut. lembut, memang fresh. Kalau tengok tadi video yang saya share tu, dia punya ikan memang sangat-sangat fresh. So this is like the best. Kangkung belacan dia. Kangkung belacan dia. Sedap. Sedap. Dia rasa kangkung belacan dia. Sedap gila. Jadi sebelah lagi. Sedap. Sambal telur. Cili cili crab. Kita try dia punya kuah. Dengan telur. Macam mana? Yang ni. Servis pun cepat. Mungkin sebab tak ramai orang, so that's why dia cepat. But overall I really like it. Ni you ambil ketam. Program tepung dia memang sedap. But banyak basuh tangan dulu baru macam feel sikit. Okay. Tak isi hitam dia. I sebenarnya tak pandai tau makan ketam kalau tak ada dia punya clip tu susah.
Dia sisi ni. Mana? Nasi ketam dia banyak guys. Sedap. Yes. Dah habis semua, alhamdulillah. Yes. Kenyang gila. Kenyang gila. Dapat juga habiskan. Langka. Yes. Nyanda member. Nyanda lah jok. Dulu berapa agak-agak harga dia? Agak dalam 100 setengah. 100 setengah Okay. Rasa harga dia akan jadi dalam I think 120 or 110. So kita tengoklah. I teka dia dah dapat receipt dia tu. So dia bawah, dia atas 100. Betul tak? Betul? Bawah 100 setengah, Betul? bawah 140. Salah. Salah. Alah, you masa tahu tu. Ha? 150? Salah. 145? Salah. Bawah 140 ke? Tak ada lah. Atas 140. Okay, berapa? Total tadi 141.78. Yes. So, sekarang kita betul lah. Awak lah yang betul sebab saya cakap. Second day, our last day. Mata barai. Semalam tidur lambat, settlekan kerja semua. Nak pergi breakfast. Hi guys. So today I dapat duduk kat luar. So the view is there. You can see the beach. And hari ni the menu is actually a bit different. Sebab weekday tak ramai orang, so that's why dia punya option menu dia tu tak banyak. Dan hari ni kita ambil of course omelette, mixed vegetable, pasta and also streaky beef. And as well kita ada cereal and teh tarik. So kita akan makan. Tak sempat nak buat ending video tu sebab balik je. Memang I terus siapkan I punya kerja and all. Lepas tu dalam pukul 2 jugalah I tidur. Lepas tu nak sambung movie semalam. Tapi banyak kerja. Sebab biasalah kita hidup kerja sales kan. Memang takut hari Isnin orang kacau. So better aku settlekan awal-awal. Tu pun hari ni kena kacau lagi. Tapi biasalah itulah kehidupan. Kalau kita tak buat kerja, tak ada duit lah. But just done with makan. Tak makan banyak pun sebab semalam tu masih ada banyak lagi. Rasa macam kenyang lagi makan semalam. Sebab memang banyak gila. Balik je daripada makan tadi, kita dah settle, kemas semua. Now dah pukul 12 and kita nak check out. So final tour before I habis meninggalkan tempat ini. Lepas ni kita nak pergi TRX, nak beli barang sikit and then petang ni ada celebration birthday Ibu Azhar. So we are already done. Just a little bit of something supaya aku boleh ingat tempat ni. Gonna miss this place. Bye bye this place. Kita dah kat dalam van menuju ke parking. Allah rahmat aku.